وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Sampai dunia jatuh ke tangan orang fasik ataupun orang kafir yang merosakkan. Kita tak ambil, diambil oleh orang fasik. Orang fasik boleh menambah kefasikan dia lagi. Kan? Diambil oleh orang kafir yang merosakkan. Orang kafir boleh menambahkan kerosakannya lagi. Orang Islam kena ambil. Bila kita faham cara melihat dunia, itulah zuhud. Ambil di tangan, diurus. Jangan lepaskan orang yang fasik. Beijing Xi'an, beribu tahun jadi ibu kota China. Sebelum dipindahkan oleh belakang ke Beijing, orang Islam ada dekat situ. Okay? Dekat situ ada masjid lama, umur lebih 1,200 tahun. Masjid lama, ya. Jadi kota Xi'an ada banyak orang Islam. Saya suka tengok orang Islam berniaga. Saya suka tengok orang Islam berniaga. Kan? Jadi satu hari saya tanya satu orang pakcik. Orang tu bercakap Arab. Tangguh tu umur kat 90 waktu tu. Waktu tu umur 90. Saya tak tahu lagi ke tak. Jadi saya tanya dia, saya pakcik. Kan? Pakcik dah berumur macam ini, kenapa nak berniaga lagi? Anak pun dah banyak kedai situ. Cucu pun dah ada kedai. Bukan saja anak, cucu pun dah berniaga dah. Pakcik tak rehat ke? Pakcik nak berniaga untuk apa? Dia kata nak. Aku kalau berniaga untuk diri aku dah cukup. Aku cukup dah. Anak aku semua dah ada kedai, dah berniaga dah. Anak semua selesai dah. Cucu pun dah selesai. Kan? Untuk aku selesai dah. Tapi kenapa aku terus berniaga? Sebab aku nak kayakan masjid. Aku nak kayakan madrasah. Sebab aku terus berniaga. Tak semua orang dapat. Tapi semua orang nak. Tenang tak boleh nak beli kat kedai. Kan? Kalau boleh beli, tenang tu habis, sold out tau. Kan? Dan orang yang banyak duit akan stok banyak kat rumah dia. Kan? Dek, tenang lagi tenang. Kan? Habislah pakcik. Tapi kalau pakcik anak yang smuggle punya dia. Kan? boleh jadi smuggle pula. Okey. Jadi maknanya, tenang tak boleh beli. Allah yang turunkan. Wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Quran sebut. Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang beriman. Liyazdadu